Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishadi bin Muhammad Nazri. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Kod sekolah saya ialah PBA 2024. Umur saya ialah 11 tahun. Cerita saya ini bertajuk Anak Itik yang Hodoh. Pengarang buku ini ialah Muhammad Zarif dan penerbitnya ialah Educate yang diterbitkan pada tahun 2017. Bilangan muka surat yang terdapat di dalam buku ini ialah 16. Sinopsis buku ini ialah seekor anak itik yang dilahirkan hodoh dan akhirnya menjadi anak itik yang sangat cantik. Anak itik itu sangat gembira kerana tidak lagi dipandang hina oleh itik-itik yang lain. Nilai pengajaran bagi buku cerita ini ialah yakinlah pada diri sendiri. Sekian, terima kasih.